Maafkan aku sedikit mengganggu. Jadi kalau ikut statistik YouTube, orang yang subscribe dengan tengok aku, lebih sedikit orang yang subscribe daripada tengok. Jadi untuk korang yang rasa korang belum subscribe, tolonglah tekan tu bantu aku biar lebih rajin upload. Dan itu saja dari aku. Dah start kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak record video untuk Roblox. Macam biasa, Roblox random. Lepas aku spin wheel, game yang menang ialah Insane Elevator. Korang mesti tahu lah game ni. Yang tengok Beacon Cream mesti tahu. Jadi game ni kita kena bertahan dari ada beberapa lantai tu. Nanti ada hantu-hantu dia. So tak payah buang masa, kita start je terus. Kena masuk ni. Tolong aku telan. Okay, stay alive. Alamak. Dah sampai. Semoga suara aku dengar. Alamak. Gini boleh tahan juga. Wish. Tak payah susah-susah. Dah jumpa monsternya. Alamak, irengnya. Slowkan sikit. Supaya korang tak takut sangat. Aku kot yang takut. Sekejap aku bagi bunyi 4 lah. Okay lah. Harap korang dengar bunyi dia. So, apa? Korang tolonglah subscribe kita bersama dulu. Apa tu irengnya? Bahasa ke? Yes. Kita masih selamat weh. Okay. Weh, lagu dia best juga. Tak ada copyright kan? Korang bantulah subscribe sekali ya. Aku perlukan duit weh. Syarat untuk dapatkan duit itu belum terpenuhi. Nanti aku tunjuk depan ni. Banyak syarat dia. Ni pun aku nak fokus ke video short juga. Aku akan main game ni hingga 10 ke 15 minit ya. Okay. Aduh. Apa ni woi? Alamak. Aduh, macam bahaya je. Alamak lah. Jangan buat aku takut please. Macam Sonic. Bapakmu. Mbahmu. Tolong. Oh no. Zelda cik. Woi, apa benda tu? Oh, selamat. Alhamdulillah, selamat lagi. Jadi pengendok pula. Okay, lepas aku tak jadi pengendok. Tadi tu makan pengendok. Wih, duit dah 4,000. Panjai. Baru main kot. Kalau suara aku nampak macam tak semangat sangat, sorry lah. Aku tengah demam sikit Uish. Okay. Sekarang dia ada lah. Ni tempat apa pula ni? Turun je. Korang confident je. Aduh, aku rasa aku tahu lah. Kan? Bapak kau kepala kotak. Sumpah aku terkejut je weh. Tak main-main weh. Siang kat bawah tu. Pokoknya kita tengok dia main kerja-kerja je lah kan. Terkejut sumpah hati awak tu. Kepala kotak. Kepala. Nasib baik tadi aku tak. Woi, lompat bab tinggi. Weh. Yakin ke ni aman? Turun bawah tak Hidup seperti lari. Oh aman. Ui. Okay. Masih bertahan lagi. Bloodshot. Walaupun tadi agak terkejut setengah mati. Tapi taklah macam game shawarma. Kau nak aku berapa kali ni. Okay, ready.
Alamak. Okey, gas. Aduh. Tempatnya sangat diskit. Sekejap. Hantunya tak mungkin boleh masuk dalam ni. Hehehe. Nanti saya tanya keluar dari mana. Boleh tak masuk sana? What the hell? Saya tanya keluar dari mana, boy? Alah, ini takut sial. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku malah otak agak. Oh no. No, jangan masuk sini. Tu yang tu punya. Jangan masuk. Tak kuat tu ni lagi dekat. Bukan aku. Okay. sorry. Aduh. Tapi terkejut juga which boleh kat game. Tapi tak seram game-game lain lah. Okay. Sekarang kita sampai ke, aku tak tahu tempat apa pula ni. Kalau aku nyorok tu tepi nyaman tak? Masa tak je. Aku rasa saya mesti keluar. Kan aku dah kata. Dah lah gelap ni, boy. Aduh. Mimik hati-hati. Masa tiba-tiba aku dah kata. Okay, yang last saya sumpah takut. Doktor kejut betul. Elok sikit. Dah aku main tengah malam, boy. Tu tengok jam tu. Sabar. Tapi game ni tak seseram tu lah. Tapi terkejut itu boleh lah. Okay. Bertenang. Terkejut boy lah. Apa ni? Oh, duit kita boleh kita guna kat sini. Okay, ni lampu. Apa ni? Rocket shoes. Speedy shoes ni aku nak. Biar aku laju sikit. Macam sama je. Boleh kedai robot ni. Aku ada robot. Lah, tak ada pun. Sekejap. Healing coil. Speed potion. Tak nak. Healing coil. Lava coil. Speed coil. Semua aku beli. Okay. Alamak. Apa tu? Aku nak join. Sial, aku baru masuk. Baru masuk loh ya. Hilang sudah. Memang kau aja betul. Aku beli torch biasa. Buat apa speed potion kalau kita boleh beli lava potion? Lava coil aku rasa. Sekejap aku beli yang sama ke? Aku baru masuk. Jangan kira aku please. Biar duit aku tak mazai, boy. Bagi balik duit aku. Okay. Yang ni aku buat challenge bertahan sampai paling lama aku boleh lah. Semoga dapat lah gitu 15 lantai. Macam tak je aku ni dah dapat okay. Alamak. Okay. Halo. Saya mesti keluar sini, aku yakin. Kita tengok je. Jom sekali. Bang, nak lampu bang. Mana hantu bokeh tu? Sini ku lawan. Aku nampak. Ni kena main kejar-kejar ni.
Stress ni meja je. Dalam elevator tak aman tau. Nak kata cakap je. Wah. Weh, kat atas tak aman weh. Turun je. Lawan. Tak apa. Kita tunjuk kat dia video apa. Tunjuk kat dia video Mr. Beast. Nanti dia tobat salah bukan Mr. Beast. Apa tu? Apa yang boleh aku lupa siap. Okey, aku lupa namanya. Okey, tak apalah. Biarlah. Malah fikir. Bagi dia tengok video asal kubur. Kau pun takut. Siut. Pintunya belah mana? Sini kan? Okey. Ready. Okey. Lantai 2. Aduh, aku macam kenal je ni apa. Yang ujung tu ada apa? Saya mesti ada keluar kat rumah ni. Dah lah gelap boy. Macam je. Aduh, aku dengar suara betah atas hati. Suara apa tu boy? Ngendok je. Ke bendanya tinggi boy? Confident je orang tu masuk rumah aku. Join lah. Wow. Benda apa tu boy? Besar sangat. Benda apa tu besar sangat? Tengok lah. Bang, lampu bang. Tak potong kuku. Kalau nak kena kejar guru disiplin. Mana speaker aku boy? Aku punya mahal tu. Ada RM2. Okey, sekarang kita masuk ke lantai 3. Kita tengok aku boleh bertahan lama mana. Dah cukup 15 minit, aku matikan je. Ini apa? Kerangka. Lagi mesti gerak, tak apa lah. Jangan ngendok. Ini apa? Apa function benda ni? Kita selalu tekan ke? Aku tekan berat sangat ke? Aku berat sangat ke? Hello. Bukan sebab berat aku kan. Alamak. Dah lembabnya. Ayo. Bapak lajunya. Mantap, kita kocek dia ke sini. Bila boleh nyorok atas tu lah. Baru tahu. Okey, sekarang kita ke lantai 4. Street 4. Okey, tengok. Si yang buat pisau ni. Ready way. Nak cek sekali. Serabut saya buat pisau ni. Aku bagi sebiji lagi. Aduh, aku tahu tempat apa. Aku tahu. Ni tengok bikin kena mesti tahu tempat apa. Tak lah, kursi je ni tempat dia. Aduh, saya kau sampai ujung sana. Lepas aku dia macam perempuan siap. Aku lelaki elok sikit. Macam mana kau sangkut di sana? Macam mana buat tu? Aku nak juga. Tak apa lah, tak nak lah. Malas. Siap sangkut. Apa benda tu? Dah nyesal mana sangkut Jantan lah. Luar tunjukkan ya kepala otak kak. Oh, okey.
Okay, ni tempat last ya sebab aku dah nak keluar dah. Dah 15 minit. Jom. Yang ni kita kena berani. Cari monsternya. Duit pun dah 25,000. Anjay. Gas. Okay, ready. Gas. Aduh, trauma aku tempat ni. Masih trauma, cik. Ready. Aku tahu tempat ni. Bukan hanya perasaan. Hitam. Nampak senyap ni. Dia dah sampai. Yang hitamkan aku, oi. Halo. Nak kawan? Apa siap hitamkan aku ni? Alah, mati dah. Okay. Sebabkan aku dah habis. Jadi, thank you yang dah tengok sampai habis. Aku harap ada. Jadi, itu je untuk Roblox Random hari ni. Aku harap korang suka video ni. Dan jangan lupa tengok video short baru aku. Jumpa korang esok. Bye. Sabar.